Assalamualaikum. Untuk perhatian unit Muat Kuasa Negeri Pahang ni. Saya unggah apa benda harta benda ni. Rumah kereta motor tu kena minta cek anak-anak Mi Toto ni. Dengan saya Zani Sabi. Dengan Zani Zam ni. Hak kereta yang kita guna untuk dekat Kedah gitu. Yang ada 2 kumpulan Muat Kuasa jumpa kawan-kawan yang buat latihan sama. Yang apa benda? Frankfurt abseiling yang buat latihan untuk tu lah. Abseiling. Kan. Dekat camp ni. Kat tangki air. Dekat camp Batu 10 kan. Kan. Kalau ada tu bagi tahu. Yang pakai kereta pakai tu semua ada dekat situ. Tak pernah kena tarik dengan bank ke apa benda ke, sistem ke bank ke apa benda. Nak minta unit Muat Kuasa buat saya makan ni yang Mi Toto ni. Anak dia cerita ni pasal kejadian kata Mufli. Kau kenapa? Buah anjing kat bawah. Kita tengok ni. Lepas pada tu dokumen-dokumen yang kata budak Fika ni. Mak Raden ni curi dokumen-dokumen tu. Kita tengok sikit. Unit skema darat dia orang ni. Unit skema laut tu tengah buat setting tempat tu dekat sana. Setting tempat di masa tu. Yang mari menyerang saya apa benda dekat sini. Okey, kita nak minta tahu. Nak bagi tahu lah, nak maklum benda tu. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti insya-Allah.